mencabar batik ni, sejak saya sekolah lagi. Daripada tahun 90, saya start daripada tahun 90. Belajar dulu, saya belajar dengan Kraft Malaysia. Waktu itu belum berada lagi IKN, Institut Kraft Negara. Untuk kita nak jaga sini dan juga warisan, so kita berhati-hati lah untuk nak sustainkan batik Malaysia. Elemen dia boleh jadi apa saja, tapi yang pentingnya ialah kita kena fahamlah apa beza batik Malaysia dengan batik Indonesia. Kalau batik Malaysia, dia definisi dia lilia dia mesti retak, tapi kalau Indonesia lilia dia mesti smooth. Dia kena minat lah. Kalau tak ada minat, lagi satu dia kena faham lah istilah batik tu dengan betul, supaya kan sekarang ni kan jadi isu antara batik Indonesia selalu batik Indonesia yang UNESCO iktiraf hanya batik kain panjang saja, batik panjang. Itu sahaja UNESCO iktiraf. Kalau batik Indonesia itu saja, itu pun batik tu daripada Pekalongan saja. Kalau kat Malaysia, apa yang kalau tak ada iktiraf? Tapi kalau aktiviti batik UNESCO iktiraf lebih awal daripada Indonesia. Kalau Indonesia 2012, iktiraf kalau tak salah lah 2012. Kalau tak salah iktiraf sebagai UNESCO iktiraf. Tapi kalau Penang batik, UNESCO iktiraf 2009 lagi untuk aktiviti batik.